Kalau korang ingat World Cup 2026 final ni cuma pasal siapa angkat trofi, sebenarnya ada satu lagi benda menarik yang ramai orang tak perasan. Sebab kali ni, FIFA bukan sekadar buat pertandingan bola sepak, tapi dia buat satu global entertainment show yang berjuta-juta orang tunggu. Final World Cup 2026 berlangsung di New York, New Jersey Stadium dengan dua pasukan gergasi bertemu untuk merebut gelaran juara dunia. Tapi sebelum game bermula, attention dunia sebenarnya dah kena tarik dengan satu benda, iaitu closing ceremony. Untuk closing ceremony kali ni, FIFA tampilkan barisan performer yang memang bukan calang-calang. Antara nama besar yang muncul termasuk Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini dan juga influencer global iShowSpeed. Dan part iShowSpeed ni sebenarnya menarik sebab dia tunjuk satu perubahan besar dalam dunia marketing sekarang. Dulu, event besar macam ni biasanya fokus kepada penyanyi atau selebriti terkenal sahaja. Tapi sekarang, brand dan organisasi besar dah mula nampak power seorang content creator. Sebab influencer bukan sekadar ada followers. Mereka ada community yang sentiasa follow perjalanan, reaction dan konten mereka. iShowSpeed bawa audience yang mungkin bukan hardcore football fans, tapi akhirnya join conversation tentang World Cup. Lepas tu, untuk final kali ni, FIFA juga tampilkan sesuatu yang lebih dekat dengan budaya Amerika, iaitu halftime show ala Super Bowl. Dengan persembahan artis antarabangsa, World Cup bukan lagi hanya untuk peminat bola. Dia dah jadi satu platform yang gabungkan sukan, muzik, entertainment dan budaya. Tapi strategi marketing paling menarik sebenarnya bukan hanya masa final. Sebab World Cup 2026 menggunakan konsep yang sangat besar, iaitu promote bandar-bandar tu sendiri. Bukan satu lokasi je jadi tumpuan, tapi setiap host city ada cerita dan identiti dia sendiri. Miami bawa vibe lifestyle dan beach culture. Los Angeles dengan dunia Hollywood. Atlanta dengan muzik dan budaya urban. Dan New York pula sebagai simbol bandar global yang semua orang kenal. Maksudnya, FIFA bukan hanya jual perlawanan, mereka jual pengalaman. Dan itu yang buat World Cup 2026 menarik dari sudut marketing. Sebab event besar hari ni bukan lagi sekadar tentang apa yang berlaku atas pentas atau padang, tapi tentang bagaimana mereka cipta cerita, tarik perhatian dan buat seluruh dunia nak jadi sebahagian daripada pengalaman tu. World Cup 2026 bukan sekadar football tournament. Dia adalah global marketing campaign. Kalau dekat Malaysia, siapa artis yang korang rasa layak untuk perform di pentas besar dunia?